Harian Metro, terdapat kira-kira 200 kaki tangan yang sentiasa bekerja keras bagi memastikan akhbar ini terus bertapak sebagai akhbar nombor 1 negara. Daripada 200 pekerja yang memberikan warna kepada syarikat kita ni, macam-macam perangai dan kerenah yang dapat dilihat setiap hari. Tapi Harian Metro memang terbuka. Tidak dapat dinafikan ada di antara mereka yang mempunyai personaliti menarik walaupun kaki mengumpat sehingga boleh dianggap sebagai model. Tanpa menunggu lebih lama, berikut adalah nama-nama kaki tangan yang terpilih sebagai calon Harian Metro Next Top Model katanya. Kenapa mereka dipilih? Sudah tentu ada sebabnya. Mari kita sama-sama menilai siapa yang paling layak menjadi model di Harian Metro. Kriteria utama menjadi model dilihat daripada sudut keyakinan, unik, keterampilan, komersial, minat mendalam, tidak berapa tahu apa yang perlu dibuat, mampu menarik perhatian bos dan ramah. Gedik lah kiranya kan. Okey, yang pertama adalah Aina. Layak menjadi model kerana pengalaman luas dalam pemakanan budu sebagai petua kecantikan. Selain kepetahan berdialek Kelantan pekat, menjadikannya sesuai dilantik sebagai duta syarikat budu. Sesuailah kau kan. Kedua, Suraya. Wajah eksotik dari Terengganu ini hampir terpilih menjadi penghias muka depan majalah Vogue dan Mastika. Tapi gagal sebab tak dapat pelepasan immigration di KLIA. Kes tak bayar hutang PTN katanya. Ketiga, Octavia. Dia bukanlah model paling tinggi tetapi memiliki wajah petit ala-ala Kate Moss dan berdarah campuran peranakan Jawa. Walaupun kepetahan bertutur dalam 3 bahasa daerah memberi kelebihan kepada gadis yang gayanya persis ratu dangdut ini dalam persaingan dunia modeling yang mencabar. Keempat, Aniza. Agak misteri dan perahsia. Sikap pemalunya memberi kelebihan terutama kepada produk-produk yang tidak memerlukan kata-kata seperti minyak angin cak kapak dan kerepek Aida Sport. Atau mungkin si Aniza ni sebenarnya menyampah dengan kebanyakan gadis lain di sekitar mejanya yang perasan cantik. Kelima, Asma. Paling tinggi dan aneh di meja jenayah Harian Metro. Kelampaiannya mampu dilihat dari jauh di pentas runway, malah mampu menenggelamkan ramai wartawan lelaki di meja jenayah itu, terutama Firdaus kecil. Kelakarnya, ramai juga yang menyamakan gadis wajah pelik ini persis pengarang majalah media hiburan Min Tahrin. Adik-adik. Keenam, Syada. Corak jalan kucingnya atau catwalk yang unik membuatkannya sentiasa menjadi panahan lensa mata lelaki di pejabat ataupun kamera lelaki amatur. Dengar cerita, ramai juga lelaki-lelaki yang tak tengok cermin kat Harian Metro ni yang sibuk usah dia. 7. Mai Amalina. Inilah yang paling comel, walaupun tak berapa comel sangat lah. Tapi dia ni adalah bekas pemenang title Harian Metro Top Model suatu ketika dulu. Tapi semenjak 2 menjak, semakin tercabar di kemunculan model-model lain. Tapi yang pentingnya, Mai Amalina punya potongan badan yang sangat terbaik. Ke-8, Tika. Terbabit sebagai model jualan kad prepaid jarak jauh kerana kabarnya diperasan yang wajahnya seiras Maya Karin, duta Selcom tu, walaupun pernah mengeluarkan kenyataan tidak akan berposing jika bayaran kurang 10,000 satu sesi. Kau ingat kau siapa? Tyra Banks?